Salam guys, hari ini saya nak share satu barang yang tengah jadi kegilaan ramai sekarang ni, iaitu wireless earbuds ya, earbuds TWS BT 5.0. Okey, kalau korang tengah cari earbuds budget tapi nak yang power, earbuds paling sesuai. Reka bentuk dan keselesaan dari segi design simple je tapi nampak moden. In-ear design dia memang selesa pakai, lama-lama tak rasa sakit. Kalau jogging, gym ataupun jalan jauh pun dia melekat elok-elok kat telinga. Lagi best, dia datang dengan charger case 200 mAh ringan saja. Senang simpan dalam poket. Kelebihan teknologi earbuds ni guna Bluetooth 5.0, so connection lebih stabil. Tak ada lag bila main game ataupun tengok Netflix. Untuk sound pula, bass memang padu, cun habis. Detail dia memang clear lah, sesuai untuk layan lagu, movie ataupun buat panggilan. Dan yang paling saya suka, dia waterproof. So kalau berpeluh masa workout atau kena hujan renyai-renyai, still steady je, dia tak shock. Kenapa laris? Kenapa ramai suka earbuds ni? Senang saja. Harga mesra poket. Bawah RM20 saja. Manalah nak dapat bawah RM20? Tapi kualiti memang earbuds macam mahal. Ramai yang beli bagi feedback puas hati sebab boleh tahan, bateri boleh guna berjam-jam dan charger case tu boleh top up power banyak kali. Senang saja nak pakai. Kesimpulannya, kalau korang tengah cari wireless earbuds murah tapi berbaloi, wireless earbuds ini memang pilihan terbaik. Ringkas, tahan lasa, bunyi dia mantap, semua komplit satu set di bawah harga RM20. Saya dah add kat product page kat sini ya. Sini product page sini. Boleh terus order, siap jaminan 15 hari, wang dipulangkan. Tak ada banyak cerita. Jangan tunggu lama-lama sebab barang ni memang cepat habis stok. Jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa like, share dan juga langgan saluran Viral News Malaysia untuk update gadget terbaru dan isu semasa. Jumpa lagi di video akan datang. Jumpa lagi guys.